Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Hidayat daripada restoran Jasna Triang Pahang. Jom hari ni Hidayat buat sup daging. Sedap dan kuah dia memang pekat. Orang malas nak keluar pergi makan kat kedai kan. Tengok resipi ni sampai habis. Orang taruh minyak dulu. Lepas tu bawang putih 2 ke 3 ke, boleh je. Sudah jatuh. Hantam, kasih dia goreng. Lepas tu taruh kuah sup. Bismillah. Dua sudu cukup lah. Jangan berapa banyak. Kan dah. Lepas tu cili. Kalau nak pedas boleh bubuh 4 biji ke 5 biji ke boleh. Kalau tak nak pedas jangan bubuh. Kalau biasa bubuh 2 cukup lah. Alah, masuk sini pula. Yang inilah daging dia. Kena rebus dulu tau. Cukup lah bang. Taruh sikit. Lagi. Ini bawang goreng. Mesti kena letak baru dia rasa. Ini nama dia batang sup. Cukuplah macam ni. Bobo. Apa lagi ni tomato dia? Ni tomato. Kena pocong. Tomato pula. Ni letak tomato. Ajinomoto sikit. Dan gula sikit. Dan juga garam 1 sudu penuh. Lepas tu sos tiram. Tengok. Betul lah wangi. Tengok nampak pekat kan? Pekat. Sikit lah. Tadi kan dah bubuh. Ni serbuk sup. Mesti kena bubuh lah sikit je. Jangan bubuh banyak. Okay. Last kali mesti kena letak air limau. Ini 1 sudu, okay? Ini 2 sudu. Tengok kalau tak nak letak macam ni cukup. Jangan, mesti kena 2 sudu kena letak. Baru dia rasa sup. Tengok betul. Betul tak? Pekat tak? Ini macam lah. Oh ya. Okay. Panas-panas. Aku tengok. Ya Allah, jatuh. Woi, jatuh. Ni macam. Inilah nama dia. Sup sedap. Resipi daripada Thailand. Okay, last kali. Ni bawang goreng lah. Sikit. 2 sudu cukup ni tak apalah ni. Sudah siap sup daging. Okay, jom kita makan. Lupalah nak telur dadar kan. Baulah dia ngam. Mari sini aku buat telur dadar. Aku taruh 2 lah 1 2. Lepas tu ini bawang Holland. Letak macam ni.
Sikit taruh aji ni sikit. Dan juga kecap sotong sikit. Lepas tu ini macam pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nak. Oh iya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Memang mantap. Ya. Aku sini malas lah. Bau lah betul. Ini telur ada. Kawan aku dia dah makan dah. Banyaknya. Sedap. Okey. Apa?